Kak, saya nak refill ayam gepuk satu boleh? Boleh? Ini refill ayam gepuk ekstra pedas. Mantap. Okay, dah sampai dah ayam gepuk abang. Dah sampai semua ayam gepuk saya. Ni semua ayam gepuk sama ke ni? Tak sama. Tak ada sama? 4 sambal yang berbeza. 4 sambal berbeza? Okey, apa sambal tu? Satu yang kacang biasa, Kacang ini biasa? crunchy, sedap. Crunchy sedap Tu ini yang sambal biasa. Sambal biasa? Ni cukup rasa je standard. Sambal Standard je lah. Saya tak suka standard, saya nak yang pedas ni. Ada? Ada, yang ni yang pedas. Yang ni pedas? Yang ni pedas ni, abang kena mula panas sikit lah. Panas Bila makan tu lidah kan panas-panas sikit Panas-panas. Ui, mantap. Yang ni last ni last. Ini yang ekstra pedas. Ekstra pedas. Ini untuk kalau hati yang kental. Abang hati kental tak? Kental. Hati kental so boleh makan dah ni? Boleh. Untuk hati yang kental saja, pedas sangat ke ni? Pedas. Pedas berpeluh nanti? So semua nasi dengan sambal ni boleh refill ke? Boleh refill. So saya makan habis ni boleh refill? Boleh. Mantap. Okey, air tak ada ke? Air? Ada? Air apa tu? Ada air satu, lemonade. Dia rasa masam sejuk. Okay. And then this is double chocolate float. Double chocolate float? Yes. Manis Manis. Manis macam awak. Okey, saya makan dulu awak. Okey. Saya dah lapar dah ni. So semua ni boleh refill nanti? Boleh. Mantap. Okey, saya makan dulu. Nak makan sekali tak? Tak apa. Tak apa. Okey, saya makan dulu. Terima kasih. Wah, tengok. Ayam gepuk 4 sambal berbeza. Kacang biasa. Apa ni? Pedas dengan ekstra pedas. Ni untuk hati yang kental saja dia cakap. Aku dah tu. Kak, saya nak refill sambal ayam gepuk ekstra pedas dengan nasi boleh? Boleh. Okey, mantap. Okey, ini refill ayam gepuk ekstra pedas. Mantap. Ni refill ayam gepuk ekstra pedas saya Ya. Okey, terima kasih. Thank you.